Hari ini kita akan belajar testing the significance of the coefficient of correlation. Okey, kalau kita ingat balik example 7.1, hanya 10 sales engineer yang diambil sebagai sampel. Okey, adakah R0.759 ni kita boleh guna dan dia berbeza dengan R daripada population. R daripada population. So kat sini apa yang kita boleh buat? Okey, kita kena buat significant testing untuk R ni. So macam mana kita nak buat? Okay, step pertama, kita kena tentukan dulu kita punya H alternatif. Kita kena tentukan kita punya H alternatif dan kemudian kita tentukan H null. Okey, H null dengan H alternatif. Okey, untuk H alternatif ni kita ambil keyword daripada soalan. Okey, keyword daripada soalan ni ada perkataan different. Okey, R of the population is actually different or worse equal to 0. So perkataan different tu akan pergi kepada H alternatif. Okey, dan simbol dia akan jadi macam ini, different. Okey, lepas tu kita tulislah kita punya ayat dia. The correlation in the population is different from 0. Okey, lepas dah buat H alternatif, baru kita buat H null. Okey, H null ni maksudnya sama dengan kosong. Dia akan berbezalah dengan H alternatif. Okey. Kemudian step yang seterusnya kita kena tentukan sama ada kita guna formula Z ataupun T. Okey, dalam kes ni sample size kita 10. Okey, jadi kita pakai T test. Okey, T test. Okey, two tail. Okey, so kita buatlah. Ini formula dia. Okey, degree of freedom N sama dengan N tolak 2 yang sama dengan degree of freedom. Okey. Lepas tu kita kira, masukkan dalam formula. Okey, R yang sebelum ni 0.759. Okey, N kita 10 tolak dengan 2. Okey, bahagikan dengan punca kuasa 1 tolak kita punya R square. So kita dapat 3.297. Okey, lepas tu ini yang kita kira. T yang kita kira. Kita kena bandingkan dengan T daripada table ataupun T critical. Okey, so kat sini kita tengok table. Okey, level of significance kita 0.5, degree of freedom kita 8. Okey, so dia bersilang di 2.36. So ini ialah kita punya T critical kita. T critical. Okey. Okey, kita sketch dulu. Okey, nak mudah kita sketch. Okey. Okey, ini T critical kita ialah 2.306. So apa saja yang lebih daripada 2.306 ni kita reject. Kita reject ataupun ini dipanggil zone rejection. Tapi bila kita kira kita punya T calculated kita tadi, okay, T calculated kita, T yang kita kira ialah 3.29. Katalah 3.29 ada di sini. Okey, sini ialah 3.297. Okey, so 3.297 ni termasuk di dalam zone rejection. Okey, so ayat dia apa yang dia boleh buat kat sini? Since the calculated, okey, 3.297 lebih besar daripada T critical. Okay, we reject H null and conclude that there is strong evidence to suggest the correlation in the population is not 0. Okay, macam inilah contoh dia. Okay, kita dah ada H alternatif. Okay, kita ada H null. Okay, bila kita dah kira kita punya T critical, okay, dan T calculated tu, okey, kita bandingkan. Okey, so dia masuk dalam zone rejection. Tadi kita dah buat, dia masuk dekat zone rejection ni. Okey,
Kalau dia masuk kat zone rejection, maksudnya kita boleh reject. Reject H null. So, bila kita dah reject H null, maksudnya kita accept H alternative. Okay, H alternative kita menunjukkan the correlation in the population is different from 0. Okay, inilah ayat conclusion dia. Untuk menentukan nilai T critical, okay, kita tengok level of significance kita berapa. Okay, level of significance kita untuk two-tail. Kenapa two-tail? Sebab kalau masih ingat, dia ada perkataan different. Dan bila kita tukar jadi simbol macam ni. Okay, so ini menunjukkan two-tail. Okay, level of significance 0.05 untuk two-tail. Dan degree of freedom kita 8. So, kita tengok kat mana dia bersilang. Okay, ini ialah kita punya T critical.